Ada satu doa saya dapat daripada Kiai Rahim, satu ulama Mekah. Saya nak bagi kat tuan-tuan, doa amalkan. Doa ni doa minta Allah luahkan rezeki kita. Ikut saya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wassi' rizqana rizqan halalan tayyiban mubaraka. Maknanya, ya Allah Tuhanku, Allahumma wassi' rizqana, ya Allah luaskan rezeki kami, rizqan halalan tayyiban mubaraka, rezeki yang halal, baik dan diberkati. 3 perkara. Yang pertama, nak rezeki halal. Pasal apa nak rezeki halal? Sebab rezeki kalau tak halal masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Lepas tu, lepas kita minta yang halal, kita minta yang baik, tayyiban, yang baik. Yang baik ni maknanya yang tidak mengundang mudarat pada kita. Kerana rezeki tu halal, tak curi ke orang pun, tapi kita makan tak baik, tak sesuai dengan badan kita, mati mudarat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Last sekali, mubarakah. Pasal apa? Penting diberkati. Mati rezeki kita tak stop, rezeki kita akan bertambah, rezeki akan meluas. Meluas ni sampai orang boleh tumpang pula. Tu mana? Mubarakah. Bukan sahaja kita makan orang, tapi orang sebelah rumah boleh makan, kawan-kawan boleh tumpang, anak beranak, adik-beradik boleh tumpang, boleh menumpang rezeki kita. Mubarakah. Rezeki ni kalau sangat kita aja kita makan, masih belum diberkati. Doa ni khusus dibaca ketika mana kita sujud.